Assalamualaikum, bersama saya Ayuni dari Sugih Wang Construction. Hari ini kita berada di tapak pembinaan di kawasan Parit Bengkok, Parit Raja. Okey, untuk rumah yang berada di belakang Ayu ni, okey, berkeluasan 1587 square feet bersamaan bukaan kaki dia dalam 39 kaki kali 47 kaki. Untuk ruangan mempunyai 4 bilik tidur dan juga 2 bilik air. Kalau kita tengok dekat sini memang dah fully siap dah dia punya rumah. Okey, kalau kita tengok dia punya design, okey, dan dia punya cat dia, rumah ni nampak design, nampak moden dan eksklusif. Okey, so untuk rumah ni hari ni kita ada sesi penyerahan kunci. Okey, tapi sebelum tu kita nak tengok dululah dia punya ruangan dan dia punya keluasan rumah ni macam mana daripada dia punya design luar dan juga design dalaman juga. Okey, jom. Okey, so macam mana kita dah tengok untuk ruangan bahagian dalam dan juga kita dah tengok keluasan rumah ni, okey, macam mana. So untuk anda yang ada tanah di kampung terbiar Semak Samun, tak tahu nak buat apa, boleh bina rumah, nak duduk sendiri pun boleh, ataupun nak jadikan sebagai pendapatan yang pasif untuk jangka masa yang panjang, boleh disewakan, boleh buat homestay ataupun homestay. Tak tahu nak cari kontrak macam mana, boleh cari Sugih Wang Construction. Dan jangan lupa nak tengok kita punya next video. Bye bye, assalamualaikum.